Pernahkah murid-murid membeli oleh-oleh atau cenderamata untuk dibawa pulang sebagai kenangan lawatan? Cenderamata merupakan sesuatu yang diberi kepada seseorang sebagai tanda kenangan di sebuah tempat yang telah dikunjungi oleh seseorang individu maupun kumpulan, serta sebagai buah tangan untuk diberikan kepada seseorang. Antara cenderamata ialah pinakul. Manik pinakul merupakan hiasan yang dipakai oleh wanita Sabah ketika majlis keramaian. Kraf manik pinakul ini juga adalah satu seni untuk mengekalkan tradisi yang terkenal di negeri bawah bayu ini. Hai semua, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang terdapat dalam petikan sekurang-kurangnya 4 dengan betul. Setelah itu, murid-murid dapat mengedit dengan betul kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan sekurang-kurangnya 6 daripada 7 dengan betul yang terdapat dalam petikan. Kriteria kejayaan. Ya, murid-murid akan berjaya sekiranya dapat menyatakan kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang terdapat dalam petikan. Selain itu, murid-murid akan berjaya sekiranya dapat mengedit dan memurnikan 3 perenggan yang berkaitan kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan dan harus ditulis semula dengan betul dalam buku tulis. Sekarang, mari kita membaca perenggan pertama bersama-sama. Pinakul ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraf tangan tempatan. Manik tersebut merupakan seni kraf tangan etnik Rungus Sabah. Perusahaan manik ini menjadi sumber ekonomi majoriti wanita di Sabah. Baiklah murid-murid, petikan ini mempunyai kesalahan ejaan dan imbuhan. Bolehkah beritahu cikgu yang mana satukah yang salah? Ejaan kraf tangan haruslah dijarakkan dan imbuhan menjadi haruslah menjadi. Jom kita membaca perenggan yang kedua pula. Kebiasaannya, pinakul dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang, rantai, tali pinggang dan kerongsang. Corak pinakul pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan oleh masyarakat Rungus. Cuba murid-murid nyatakan kesalahan tanda baca dan imbuhan dalam petikan ini. Tanda baca koma harus ditulis antara perkataan gelang, rantai, tali pinggang. Terdapat juga kesalahan imbuhan iaitu sepatutnya digunakan. Murid-murid haruslah mengedit tanda baca koma dan imbuhan yang tersebut. Kita teruskan perenggan yang ketiga ya. Mari kita baca bersama-sama. Manik tersebut terbahagi kepada 2 jenis iaitu manik kaca dan manik plastik. Harga manik kaca lebih mahal daripada manik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Rekaan manik kaca boleh mencicah ribuan ringgit. Yang manakah yang salah ya? Terdapat kesalahan ejaan iaitu
terbahagi. Selain itu, kesalahan penggunaan perkataan yang tepat iaitu mencicah. Juga tanda baca ejaan Jepun. Apakah jawapan yang betul yang harus diedit pada kesalahan tersebut ya? Cuba murid-murid fikirkan. Jawapan yang betul ialah terbahagi. Tanda baca Jepun haruslah huruf besar kerana Jepun merupakan kata nama khas. Manakala perkataan yang tepat iaitu cecah. Perenggan yang keempat pula, mari kita baca bersama-sama. Usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk pemasarkan produk kraf tangan negeri Sabah. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Nampaknya terdapat kesalahan imbuhan pada perkataan kata dasar pasar, iaitu kesalahannya pemasarkan. Apakah jawapan yang betul ya? Jawapan yang sepatutnya ialah memasarkan. Baiklah murid-murid, simak semula hasil tugasan yang telah dibuat. Jika ada kesalahan, haruslah dibuat pembetulan. Sama ada pembetulan tanda baca, ejaan dan kesalahan imbuhan. Cikgu doakan dipermudah urusan semasa PDPR dan selamat maju jaya. Sampai jumpa lagi. Bye.